Hari ini 21 hari bulan April 2026. Seperti yang telah pun diwar-warkan, hari ini akan ada bayaran untuk bantuan RM RM100 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, hari ini 21 hari bulan April 2026, hari Selasa. Seperti yang telah pun diwar-warkan banyak kali, seperti pengumuman yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, hari ini bakal ada bayaran bantuan RM RM100 dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun boleh ambil secara tunai bagi mereka yang tiada akaun bank. Dan demi yakin ramai yang telah pun cakna mengetahui berkaitan dengan bantuan ini, mungkin hanya segelintir pihak sahaja yang baru perasan, yang baru sedar kewujudan bantuan ini. Bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan budi diesel untuk penyasaran subsidi diesel di Semenanjung Malaysia yang telah pun dilaksanakan sejak daripada pertengahan tahun 2024 lagi. Sebelum ini bayaran untuk bantuan ini adalah RM200, kemudian pada bulan Mac baru-baru ini, akibat daripada situasi ekonomi dunia yang semakin tegang akibat daripada kenaikan harga minyak dunia, amount tersebut telah pun ditambah menjadi RM300. Bulan April ini juga sebenarnya bayaran awal pada 8 hari bulan April adalah RM300, tapi baru-baru ini telah pun diumumkan ada lagi kenaikan RM100 yang bakal dibayar, yang bakal disalurkan kepada mereka yang berkelaikan hari ini 21 hari bulan April 2026. Jadi tambahan lagi RM100 daripada amount asal RM300 yang telah pun dibayar pada 8 April akan dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai di mana-mana cawangan BSN bermula daripada hari ini. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui siapa yang layak terima, siapa yang tidak layak terima? Konsep dia mudah. Kalau anda terima bantuan budi diesel pada 8 hari bulan April 2026 baru-baru ini, bermakna anda adalah penerima RM100 tambahan yang bakal dibayar pada hari ini. Dan kalau katakanlah bagi anda yang baru sedar, baru perasan berkaitan dengan bantuan budi diesel ini dan baru memohon pada bulan April ini, untuk anda belum lagi ada bayaran bakal dilakukan pada bulan April, semakan bakal dilakukan terhadap permohonan yang dihantar, dan kebiasaannya status kelulusan akan mengambil masa sekitar 2 minggu. Jadi bergantung kepada bila kelulusan anda dikeluarkan. Kalau katakanlah anda mengetahui berkaitan dengan status kelulusan untuk budi diesel ini dalam bulan ini, bayaran pertama untuk anda akan berlaku pada bulan Mei nanti yang dijangkakan pada 8 hari bulan Mei 2026. Tapi harus diingatkan, baru-baru ini ada ura-ura mengatakan kerajaan sedang mengkaji untuk meneliti semula kaedah penyaluran bantuan ini, yang mana ada kemungkinan untuk bantuan budi diesel ini akan disamakan seperti bantuan budi RON 95, yang mana untuk budi RON 95 seperti yang kita sedia maklum, cara ataupun metod bantuan itu dilakukan adalah dengan penggunaan MyCard berserta dengan beberapa kriteria syarat yang telah pun ditetapkan mereka yang ada lesen memandu. Jadi mereka ini kalau katakanlah warga negara Malaysia, rakyat Malaysia yang ada MyCard berwarna biru itu, untuk mengisi minyak RON 95 mereka hanya perlu tunjukkan MyCard ataupun IC mereka untuk proses verifikasi. Dijangkakan kerajaan sekarang ini sedang mengkaji ke arah itu, dan ada kemungkinan kalau diluluskan awal bulan 5, ada juga kemungkinan tidak ada lagi bayaran berbentuk wang tunai dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai ini. Walau bagaimanapun buat masa sekarang ini masih lagi belum ada sebarang informasi terkini berkaitan dengan perkara ini, jadi bolehlah kita anggap bahawa untuk bayaran bagi bulan Mei itu masih lagi kekal dalam bentuk wang tunai dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Dan tarikh ataupun jadual seperti yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan sebelum ini, untuk bulan Mei bayaran adalah pada 8 hari bulan Mei. Cuma seperkara lagi yang harus diambil tahu adalah berkaitan dengan amount bayaran untuk tambahan RM200 lagi sekarang ini, bermakna daripada RM200 amount asal menjadi RM400 sekarang ini. Jadi tambahan RM200 itu adalah secara interim, secara sementara. Kalau katakanlah ekonomi dunia dah stabil, kalau katakanlah harga minyak dah stabil, ada kemungkinan ianya akan ditarik balik dan kembali kepada amount RM200 sebulan untuk bantuan budi diesel ini.
Untuk rujukan untuk pendaftaran dan permohonan bagi mereka yang kalau katakanlah merasakan berkelaikan untuk menerima bantuan budi diesel ini, masih lagi belum memohon, masih lagi boleh dimohon sekarang ini, boleh pergi ke budidiesel.gov.my, perlu mendaftar akaun terlebih dahulu. Setelah berjaya mendaftar akaun, anda boleh menghantar permohonan anda dan setelah permohonan dihantar, proses kelulusan itu boleh mengambil masa sekitar 2 minggu ke 1 bulan. Jadi sekali lagi untuk mereka penerima sedia ada bagi bantuan budi diesel ini, sudahkah anda terima tambahan RM100 yang dijanjikan pada hari ini 21 hari bulan April 2026? Anda boleh semak ke dalam akaun bank anda, ataupun kalau anda mengambil secara tunai, boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN yang berhampiran dengan anda untuk mengambil tunai. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.